Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang pernah beli e-book saya, iaitu panduan lengkap fotografi dari asas ke profesional. Dan sesiapa yang beli e-book ni, dia akan diberi beberapa preset free, ataupun kepada mereka yang pernah beli preset saya, ataupun kepada sesiapa yang nak tahu cara menggunakan Lightroom Classic. Okay, kali ni saya tunjuk cara menggunakan Adobe Photoshop Lightroom Classic PC ataupun Windows. Okay, baik, kita mulakan. Sekarang ni saya sedang membuka paparan Adobe Lightroom Classic. Okay, kita sekarang berada di bahagian Library. Library ni adalah galeri yang kita akan letakkan gambar yang kita nak, folder yang kita nak ke dalam Lightroom Classic ni. Okey, step pertama adalah kita nak masukkan gambar. Sebab kita nak edit, kita perlukan gambar. Okey, first kali pergi tekan import di bahagian kiri bawah sekali. Ini dia. Okey, bila tekan import, dia akan keluar satu pop-up di mana kita akan mencari folder yang kita letak. Okey, sekarang saya dah siapkan folder saya sini. Okey, ini folder saya. Saya pilih 4 gambar. Okey, setelah tekan folder tu, dia akan keluar gambar-gambar yang kita letak dalam folder yang kita pilih. Okey, lepas tu kita boleh pilih mana kita nak, mana kita tak nak. Okey, sekarang saya pilih 4 saya pilih. Okey, tekan import. Okey, tekan import. Dia akan upload. Kalau gambar korang ada 1000, ada 2000 pun dia akan boleh upload, tetapi mengambil masa sedikit. Bergantung pada betapa berat ni gambar korang. Okey, bila dah masuk di dalam library Lightroom ni, next kita akan pergi ke develop. Okey, kita tekan semua ni. Okey, pergi kat develop. Okey, kita dah tekan, dia akan pergi ke sini. Okey, kita nak tengok gambar yang kita maksudnya library tadi, tapi di bahagian sini. Kita tekan bahagian bawah ni. Okey, jadi dia sudah keluar. Okey, sekarang ni kita ambil satu gambar ni. Okey, satu gambar ni. Okey, macam mana kita nak import preset ke dalam Lightroom Adobe Photoshop Classic ni, Adobe Photoshop Lightroom Classic ni. Okey, tekan pada bahagian tambah di bahagian preset ni. Bahagian tepi preset ni ada bahagian ada gambar tambah. Tekan dan pilih import. Okey, jadi korang akan cari file yang preset saya bagi tu, extractkan dia dan pilih. Okey, sekarang import. Saya sudah import. Okey, bila dah import, dia akan pergi ke user preset. Okey, sekarang preset ni sudah di-upload. Okey, benda ni hanya buat sekali saja. Next dia dah ada. Dah pangkal pun dia tetap ada preset ni, selagi korang tak delete ataupun uninstall. Okey, sekarang sudah ada. Okey, sekarang macam mana kita nak menggunakan preset ni pula. Seterusnya kita pilih. Okey, korang pilih yang mana bersesuaian. Okey. Okey, korang ikut saya punya pilihan. Saya akan pilih, tengok lalu saja dia akan berubah sendiri. Okey, saya rasa Blissful Harmony ni sesuai, tapi dia macam ada lari sikit color dia. Okey, okey, histogram kita boleh check pada bahagian tepi sini. Kalau tak jumpa, boleh cari histogram dan klik. Dia akan keluar pada sini. Okey, editing dia di bahagian sini. Basic, tone curve,
color mixer, color gradient, detail, lens correction, transform, lens blur, effect, calibration. Okey, sini adalah bahagian untuk korang edit. Bila korang edit, dia akan menyala bahagian mata ni. Bila korang tutup basic, okey, dia akan padam. Okey, baik. Saya nak betulkan dia punya. Okay, first kali kita kena betulkan crop dahulu. Okay, pergi bahagian crop sini. Sebab saya nampak gambar ni ada sedikit sengit. Okay, kita tekan. Okay. Tekan shift, dia akan center. Kalau tak tekan shift, dia akan lari. Tekan shift, dia akan masuk balik size yang sama. Okay, saya nampak. Okay. Dan tekan enter. Ok, bila dah center macam ni, kita edit, betulkan apa yang lari daripada preset yang saya tekan tadi. Ok, kita boleh ubah sikit sebab kita nampak dia agak merah. Ok, kita masuk biru sikit. Ok, nampak dia macam agak purple sikit ya. Ok, kalau kita sini, dia sebenarnya bilik ni lampu dia warna kuning. Dia bercampur, ada kuning dan putih. Ok, kita cuba kontrolkan dia punya cahaya exposure. Ok, highlight dah cukup. Shadow, ok, muka dia tunduk, dia agak gelap, tak cukup cahaya. Ok, white agak expose, kita kurangkan dia sikit. Ok, black ni kita boleh kurangkan dan kontras kita naikkan sedikit. Ok, kita boleh check zoom. Ok, dia tak apa kontras sangat. Ok, nice, dia akan lebih soft. Baik, yang lain tak perlu usik. Ok, kita boleh tengok curve. Kalau nak ubah sikit pun boleh ubah sikit. Kalau tak mahir, ubah sedikit saja, jangan terlalu banyak. Ok, ok, cantik. Siap. Ok, next, macam mana kita nak copy copy setting yang gambar ni kepada gambar lain. Ok, tekan right click, pilih develop setting. Kita pilih copy setting. Ok, ini adalah bahagian yang biasa kita buat. Kalau kita ada ubah pada bahagian lens blur, kita tengok lens blur kita tak guna, kita tak perlu. Ok, kalau kita nak crop, kita yang tadi tercrop tapi gambar-gambar lain pun nak crop juga, kita boleh tekan pada crop. Tapi saya rasa crop ni biar manual sebab dia tak sama pada gambar-gambar yang lain. Ok, tekan saja copy. Ok, pergi ke gambar sebelah, right click, develop setting dan paste setting. Siap, dia akan gunakan setting yang sama pada gambar ni. Baik, kalau kita rasa tak puas hati, kita ubah. Kalau sebab di sini, okay, yang tadi gambar dia bilik ni lampu kuning, dan sini pula lampu dia purple. Ok, kalau kita rasa kita nak kuningkan sedikit, dan purple ni kita nak naikkan hijau sikit. Ok, siap, tak perlu ubah banyak. Kita tengok nice, cantik, sama macam mana kita pandang, cukup, tak perlu terlalu over. Kalau kita edit gambar macam ni, dia lebih tahan lama. Sebabnya trend ni hanya sementara saja. Itu jangan edit terlalu over. Ok, baik. Next, kalau kita nak copy gambar, kita ada 500 gambar, kita boleh klik semua gambar, 500 gambar, dan right click, paste. Dia akan ubah semuanya. Ok, sekarang ni sebabkan dia overexpose, kita boleh kurangkan. Ok, siap. Yang ni pun kita rasa dia overexpose, kita kurangkan. Ok, itu saja. Macam ni kita crop, kita rasa dia macam sengit sikit.
Kasih dia center. Okey, sebenarnya bilik ni dia bilik ni sebenarnya dia tak bersusun berapa tepat. Okey, tekan enter. Okey, ini sebagai contoh saja. Okey. Siap. Okey, sekarang ni macam mana kita dah edit semua gambar. Kita dah paste dan kita dah semak satu-satu gambar. Pastikan gambarnya color yang seakan sama. Jangan tiba-tiba yang sini kuning, tiba ada gambar dia jadi kebiruan, ada gambar jadi kekuningan. Pastikan semua gambar balance, buat balance dia cantik. Okey, kita dah confirm. Macam mana kita nak export dia sebagai JPEG. Baik, tekan semua gambar yang dah diedit. Pergi semula kepada library. Dan ini adalah library yang kita dah pilih tadi. Dan tadi kita import dan kita export dia keluar balik menjadikan file JPEG. Okey. Kita tekan, okey, tak apa. Okey, ni kalau ada preset kita boleh set dia. Sebab tapi ada ni tak perlu tahu. Okey. Kita pilih okey, kalau korang nak setkan rename dia baru, korang boleh set. Okey, bagi saya tak perlu. Saya akan buat folder lain. Folder export. Okey, baik. Okey, sekarang korang boleh tengok sini, bahagian sini. Okey, tekan JPEG, quality ambil 100%. Terpulang. Kalau untuk kegunaan handphone tak perlu tinggi-tinggi, kita ambil maksimum 80% dah okey. Okey, ni tak perlu usik. Okey, kalau kau nak limitkan size pun boleh. Tapi bagi saya guna persen saja. Kalau kita rasa gambar untuk handphone tak perlu berat-berat, kita set 50%, 60% pun okey. Tapi ini saya guna untuk gambar wedding. Saya letak 100%. Okey, kat mana gambar tu saya nak export? Pilih specific folder. Export to specific folder. Okey, baik. Tekan pada choose. Pilih di mana yang korang nak export dia. Macam saya biasa saya akan pergi tempat folder yang sama dan saya tekan saya create folder nama export JPEG. Okey. Tekan dan select. Kalau korang nak nama tu dia dah buat folder dan ada folder lagi, boleh tekan ni. Tapi saya tak perlu. Okey, next tekan export. Dan file finish. Okey. Dan baik, kita semak balik new folder dan dia ada di sini, tempat yang saya letak tadi. Okey, siap. Kita boleh tengok. Okey, kalau korang nak tengok gambar sebelum dan selepas, korang boleh pilih pada bahagian sini. Ini adalah sebelum dan selepas. Kalau korang klik lagi sekali, dia tunjuk lain. Macam ni korang boleh semak. Kalau nak macam ni atas bawah, kalau sini macam ni. Okey, pilih. Ini adalah sebelum dan selepas. Ini sebelum dan selepas. Dengan hanya beberapa klik saja dah siap. Preset ni bagi saya memang premium lah. Apa yang pernah saya gunakan, saya simpan dan saya bagi kat korang free. Siapa yang nak free, korang boleh cari ebook ni dan saya akan bagi. Ataupun boleh PM saya dekat nombor yang tertera, ataupun saya bagi terus 019-677-6558. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.